Sebab saya ni baru lepas break influenza. Saya kena bulan September. Macam mana boleh kena saya pun tak tahu juga. Rasanya bercampur kot. Lepas tu simptom yang saya dapat masa mula-mula tu rasa sakit-sakit badan. So ingat biasa lah kan kalau kita macam lepas pergi gym tu memang macam tu lah. Esok tak baik juga. Tapi dah makan ubat dah. Lepas tu masuk hari ketiga tu dah start dah batuk sesama demam. Kita ni kan sebagai manusia, kadang-kadang kita ada satu orang kata penaluri tau yang Allah bagi. So kita boleh tahu badan kita sendiri. Kalau kita rasa macam ada something tak kena tu, cuba check. So saya rasa macam okey lah nak check lah. Lepas tu saya pun belilah kit tu. Tengok memang influenza B. Apa yang saya nak bagi tahu ni, influenza dia tak sama dengan virus yang biasa tau. Demam tu mungkin dah habis dah lah. Tapi batuk sesama tu saya sampai sekarang ni dah sebulan lebih dah. Masih ada lagi simptom tu. Kuatkanlah badan kita dengan ambil multivitamin. Kita kan duduk kat Malaysia sekarang ni banyak sangat buah-buahan tempatan yang kaya dengan vitamin C, antioksidan. Boleh makan semua tu. Ulam, sayur-sayur semua tu sangat bagus untuk kesihatan badan.